Tapi soalannya dekat sini, adakah pemain itu lebih hebat jika dia pemain itu yang menjadi sistem ataupun pemain yang menakluk sistem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku ada kesempatan, aku nak buat satu konten, evergreen content lah mungkin, untuk perdebatan antara dua legenda lah pada satu era, iaitu pada tahun era 2010 sampai 2020. Kedua-dua pemain ini, pada pendapat aku, pada tahun 2010 hingga 2020 ni mereka berada dalam prime lah. Maksudnya waktu kemuncak diorang, prime, waktu prime diorang lah, yang banyak rekod dan banyak anugerah yang diorang menang lah. Aku nak berbicara mengenai perdebatan yang biasa kita dengar dalam laman sosial, iaitu the greatest of all time, ataupun kita panggil GOAT, antara Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo lah. Antara bakat semula jadi dan juga mentaliti seorang pemain untuk menjadi yang lebih baik setiap hari. Maksudnya every new day he strives to get better lah, akan menjadi yang lebih baik daripada hari yang semalam. Jadi untuk episod kali ni, kalau kita bercakap tentang bola sepak moden ni, memang kita tak boleh lari lah antara satu perdebatan yang besar dalam sejarah sukan bola sepak dunia, iaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Tempoh 2010 sampai 2020 ni, pada pendapat aku, bukan sekadar persaingan dua pemain hebat ini, tapi ini adalah satu dekad yang mana bola sepak dunia ni seolah-olahnya berputar ataupun melibatkan hanya dua nama besar ini sahaja. So ini bukan cerita fanboy aku adalah fanboy Messi ataupun fanboy Ronaldo, bukan. Tapi ini adalah analisis aku sendirilah. Kenapa 2010 hingga 2020? Ini adalah tempoh yang macam cakap tadi, kedua-duanya berada di puncak fizikal dan juga mentaliti mereka. Ballon d'Or untuk tahun 2010 sampai 2020 ni eksklusif macam menjadi milik diorang dua orang sahaja, iaitu Ronaldo dan juga Messi. Dan mereka banyak kali berentap di El Clasico lah. Kita tahu Lionel Messi dengan sinonim dengan Barcelona, dan juga Ronaldo lah dengan penampilan dia yang banyak rekod dia bersama dengan Real Madrid kan. Ini, selain daripada itu, Champions League jugalah, UEFA Champions League juga berubahlah menjadi medan pertarungan ataupun dominasi antara Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Jadi apa yang aku nak bincangkan hari ini adalah pasal legacy, bukan sekadar gol. Okay. Aku akan bermula dengan Lionel Messi terlebih dahulu. Lionel Messi ni adalah seorang genius bola sepak lah, yang berasal daripada Rosario, Argentina. Aku dulu ingat lagi masa zaman aku tengah belajar dekat EU dulu, ada satu game aku memang main lah masa tu, Championship Manager. Dan dia selepas SI ada problem dengan EDOS, dia bertukar kepada Sports Interactive buat Football Manager. Masa tu dia masih lagi 2D kan. Aku main, aku manage Barcelona masa tu. Ada seorang player muda lah bernama Lionel Messi lah. Dan masa tu aku manage Barcelona sebab aku minat Ronaldinho. Jadi ada kawan aku datang lah tengok, apa benda yang kau main ni, bulat-bulat tengok ni kan, macam lebih baik kau main Pro Evolution Soccer ataupun FIFA masa tu. Aku cakap, ini aku minat Football Manager ni. Jadi inilah game yang aku nak main. Dan betul dia tanyalah sebab aku tengah tengok Lionel Messi tau masa tu. Tanya, bagus sangat ke budak Lionel Messi ni? Aku cakap nanti kau akan tahulah betapa hebatnya Lionel Messi ni. Dan betul lah, pada pendapat aku, dia memang seorang pemain yang orang cakap apa, generational talent lah. Dan kita fokus kepada gaya permainan terlebih dahulu. Messi ni bukan sekadar penyerang biasa. Dia adalah playmaker, dia adalah finisher, dia juga ball carrier, dan dia adalah yang mengawal tempo permainan. Kalau korang biasa nampak masa dekat Argentina, dia tak banyak berlari pun. Dia hanya memahati scan sana sini, bila dapat bola kat kaki dia, dia pandai buat game. So dia adalah pemain yang membuatkan satu pasukan itu berfungsi lah. Maksudnya tak kisahlah dengan Argentina ke, dengan Inter Miami ke yang baru ni, dengan PSG ke sebelum ni kan.
dan juga dengan dengan Barcelona. Dan individual achievement dia iaitu ataupun pencapaian individu untuk Lionel Messi ni pada tahun 2010 hingga 2020 ni, Ballon d'Or sebanyak 6 kali lah, 2010, 2011, 2012, 2015 dan 2019. Dan dia juga menjulang piala sebagai FIFA Best Player, sama juga sebanyak 6 kali. Dan juga European Golden Shoe sebanyak 6 kali. Dan apakah rekod-rekod yang ada Lionel Messi pernah catatkan? Dia adalah penjaring terbanyak La Liga sepanjang dekad. Maksudnya 2010 hingga 2020. Messi juga adalah pemain yang terbanyak mempunyai assist dalam sejarah La Liga. Dan kemudiannya satu-satunya pemain yang konsisten 40 gol semusim dalam tempoh yang panjang lah, iaitu mungkin lebih 10 tahun. Itu adalah rekod Messi bersama dengan Barcelona di La Liga. Kita fokus pula kepada Cristiano Ronaldo ataupun lebih dikenali dengan nama CR7. Bagi aku, Cristiano Ronaldo ni adalah mesin mentaliti juara. Pada pendapat aku, dia ada bakat, tapi bakat dia bukanlah setanding dengan Lionel Messi. Tapi yang membezakan dia dengan Lionel Messi adalah dia punya mentaliti untuk menjadi terbaik setiap hari. Dan dia memang bekerja keras lah untuk mencapai kejayaan dia yang dia ada sekarang ni. Dan kalau kita tengok gaya permainan Cristiano Ronaldo ni, dia adalah simbol kepada disiplin seorang pemain profesional. Dan dia juga berevolusi lah. Maksudnya daripada winger yang kita tampak, yang zaman-zaman aku nampak dia di Manchester United, kepada striker di Real Madrid dan juga di Juventus lah. Dan dia juga mempunyai mentality yang winning mentality lah. Maksudnya dia memang akan cuba untuk yang terbaik, untuk bagi keputusan positif kepada pasukan yang dia beraksi lah, yang terbaru ni bersama dengan Al Nassr kan, di Saudi Arabia. Pencapaian individu Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or dia berjaya memenangi Ballon d'Or sebanyak 4 kali pada dekad 2010 hingga 2020, iaitu 2013, 2014, 2016 dan juga 2017. Maksudnya daripada 2010 sampai 2020 ni 6 kali Messi, 4 kali Ronaldo. Itulah dia. Sebab itulah aku pilih 2010 sampai 2020. Dan juga Ronaldo berjaya menjadi UEFA Best Player sebanyak 3 kali. Apakah rekod Ronaldo? Kalau nak cakap pasal rekod, memang banyak sangat lah pasal Ronaldo ni. Dia dia adalah penjaring terbanyak sepanjang sejarah dalam UEFA Champions League. Dan dia juga adalah penjaring terbanyak dalam perlawanan kalah mati di UEFA Champions League lah, tak kira lah bersama dengan Manchester United, bersama dengan Real Madrid, bersama dengan Juventus. Itulah dia, Cristiano Ronaldo. Dan dia sekarang ni adalah rekod goal scorer lah untuk Real Madrid. Maksudnya Real Madrid tu, sejarah dia, Ronaldo memang akan ada banyak lah. Nama Ronaldo memang akan ada banyak lah. Kita tahulah Real Madrid kelab yang macam mana kan. Juara Eropah lebih daripada 10 kali. Dan kalau kita tengok pencapaian bersama dengan pasukan kebangsaan mereka, so ini yang sering menjadi perdebatan lah. Okay. Lionel Messi bersama dengan Argentina, dia menjadi juara Copa America. Tapi dia menjadi juara itu pada tahun 2021 lah. Maksudnya lebih 1 tahun daripada tahun 2010 hingga 2020. Di luar dekad lah, tapi di kemuncak perjuangan Lionel Messi bersama dengan Argentina lah. Dan dia juga adalah finalis Copa America pada tahun 2015 dan 2016 dan berjaya ke final Piala Dunia pada tahun 2014. Dan akhirnya dia berjaya menjadi juara dunia lah pada tahun 2022 kan, di Qatar. Itu dah lebih jugalah pada jangka masa 2010 hingga 2020 tadi yang aku cakap. Tapi honorable mention lah, maksudnya Messi pernah menjadi juara dunia. Dan dalam dekad 2010 hingga 2020 ni, Messi tidak juga terlepas daripada dikritik kerana gagal bersama dengan Argentina lah. Walaupun sebenarnya Messi adalah penjaring terbanyak sepanjang zaman untuk pasukan Argentina dan juga pemain yang paling banyak melakukan penampilan bersama dengan Argentina di pentas antarabangsa. Manakala kalau kita bercerita mengenai Cristiano Ronaldo pula bersama dengan Portugal, dia menjadi juara Euro pada tahun 2016. Ini adalah kemuncak kerjaya dia bersama dengan Portugal lah pada pendapat aku.
Dan pada tahun 2019, dia berjaya menjadi juara UEFA Nation Leagues bersama dengan Portugal jugalah. Dan Cristiano Ronaldo juga membuktikan bahawa dia mampu membawa pasukan negara kecil menjadi juara Eropah. Bukanlah aku nak cakap Portugal ni tak ada sejarah. Dia ada pemain yang hebat jugalah kan. Macam Eusebio sebelum ni kan. Yang berjaya menduduki tangga yang ketiga, menjadi pasukan di tangga ketiga semasa Piala Dunia 1966 kalau tak silap aku kan. Yang England menang tu. Dan Ronaldo juga adalah simbol kepimpinan dan juga inspirasi lah untuk pemain muda yang berasal daripada Portugal untuk emulate dia, untuk menjadikan dia sebagai idola dalam sukan bola sepak ni. Dan kalau kita tengok perbandingan konteks pasukan antara Messi dan juga Cristiano Ronaldo, Messi ni dia adalah pemain yang dibangunkan dalam satu sistem lah, iaitu Barcelona. Dan sistem itu disesuaikan untuk memaksimumkan kelebihan beliau. Pada pendapat aku tak percaya. Sebelum aku tengok Pep Guardiola letak dia sebagai false nines, setahu aku tak pernah dengar lagi ada position false nine, iaitu Lionel Messi lah. Mungkin ada, mungkin nama dia lain, tapi kalau ada korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen lah. Kalau kita tengok Cristiano Ronaldo pula, dia ada kelebihan, dia berjaya dalam pelbagai liga lah. Dia berjaya di Premier League bersama dengan Manchester United, dia berjaya juga di Real Madrid bersama dengan berjaya di La Liga bersama dengan Real Madrid, dan juga dia berjaya di Serie A bersama dengan Juventus. Messi pun ada dengan PSG kan, tapi di hujung-hujung kerjaya lah. Dan PSG kita tahulah pasukan dia penuh bintang. Dan Ronaldo juga dia beradaptasi dengan sistem yang berbeza lah. Maksudnya dia boleh daripada winger dia boleh jadi striker, dia boleh convert diri dia daripada winger ke striker, walaupun mungkin setengah individu bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Dan juga Ronaldo adalah salah seorang yang menjadi penyelesaian ataupun solusi segera dalam perlawanan besar. Maksudnya dia selalu perform, dia selalu hadir. Maksudnya dia perform dalam big games lah. Tapi soalannya dekat sini, adakah pemain itu lebih hebat jika dia pemain itu yang menjadi sistem ataupun pemain yang menakluk sistem? So itu terpulang kepada korang lah untuk korang tentukan antara Messi dan juga Ronaldo. Messi yang menjadi sistem ataupun Ronaldo yang menakluk sistem itu sendiri. Terpulang kepada korang lah kan. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Jadi adalah beberapa, kalau kita bercerita mengenai momen ikonik antara Messi dan juga Ronaldo pada tahun 2010 hingga 2020 ni, bagi aku Messi dia punya solo gol lawan Getafe lah yang kita nampak Ankara Messi tu kan. Dan dia berjaya menjaringkan 91 gol dalam satu tahun kalender. Dan juga dia bila dia bermain dengan Barcelona dalam perlawanan El Clasico, kebanyakannya Barcelona berjaya memenangi perlawanan tersebut lah. Dan kalau kita berbicara mengenai Ronaldo pula, dia ada momen dia yang kodik dia adalah bicycle kick lawan Juventus lah semasa di pentas akhir Champions League kan. Dan juga hat-trick untuk banyaklah hat-trick untuk UCL knockout round. Dan juga celebration dia lah siu kan. Semua orang satu dunia tahu bila buat siu je memang kredit kepada Cristiano Ronaldo. So bagi aku ini adalah momen-momen ikonik ini antara Messi dan juga Ronaldo yang membentuk ataupun membina satu legacy ataupun legenda daripada untuk kedua-dua pemain ini. Dan kita tiba ke kesimpulan sekarang ni. Okay, bagi aku Messi dan Ronaldo ni dia bukan ditentukan pada pendapat aku lah, bukan sekadar siapa lebih hebat secara mutlak. Bagi aku dua orang ni mewakili dua definisi kehebatan yang berbeza. Messi dia ada bakat semula jadi dan juga dia ada IQ lah, IQ football. Maksudnya dia ada football IQ. Dia punya kecerdasan tu second to none. Dan juga Ronaldo pula dia bekerja keras. Dia ada mentality, winning mentality, dan dia obses lah dengan kemenangan. Dan ada baru-baru ni kalau tak silap aku Balotelli kot. Kalau tak silap aku. Kalau silap tolong betulkan lah. Yang dia samakan antara Goku dan juga Vegeta dengan Messi dan Ronaldo. Goku tu adalah Messi dan Vegeta tu adalah Ronaldo.
Dan aku bersetuju lah dengan persamaan ini, sebab kita nampak Goku dia ada talent. Sekejap je dia boleh jadi kuat kan. Dan Vegeta pula, dia kena bekerja keras untuk menyaingi ataupun melebihi kemampuan Goku itu sendiri. Dan bagi aku, kedua-dua pemain ini memang sangat-sangat hebat dan banyak meninggalkan sejarah, meninggalkan kesan lah dalam hidup aku, sebab aku tengok bola dah lebih 20 tahun. Itu adalah pendapat aku. Dan kita sebenarnya kita tak semestinya boleh harus memilih salah satu. Kita sebenarnya boleh memilih antara kedua-dua, termasuklah kedua-dua pemain ini. Kau boleh suka Messi dan kau boleh suka Ronaldo. It's okay. Tak ada siapa yang akan label kau, pada pendapat aku lah, sepatutnya. Dan kita hidup ni, bagi aku lah, orang-orang yang sebaya dengan aku, mungkin yang lebih tua sikit ataupun yang lebih muda sikit, yang berusia 30-an ke, kita hidup dalam era yang bertuah lah, sebab kita dapat menyaksikan kedua-dua pemain ini berada dalam prime mereka. Itu pada pendapat aku. Dan pada pendapat aku, kalau kita tak hargai mereka waktu sekarang ini, bila lagi kita nak hargai mereka berdua ni? So ini bukan sekadar perdebatan lah antara Messi lawan Ronaldo, tapi ini adalah analisis kupasan aku, bukan sebagai seorang fanboy, tapi lebih kepada neutral tone. Dan kalau korang tanya kepada aku sebenarnya lebih prefer siapa. Dan kalau korang kata you have to choose only one, dan aku akan cakap Messi lah. Tapi tak bermakna aku tidak berkenan dengan Ronaldo. Masing-masing ada kelebihan dia. So itulah saja daripada aku, Zonan, untuk episod Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo, antara bakat dan juga mentality. Sebenarnya kita boleh untuk memilih kedua-dua pemain ni. Kita tak semestinya untuk pilih satu saja. Dan itu sajalah. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel aku. Dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, korang boleh subscribe channel aku untuk konten-konten yang macam ni. Dan target aku adalah untuk mencapai sekurang-kurangnya 2,500 ataupun 3,500 ataupun 3,000 subscribers lah sebelum tahun 2026. Tapi macam susah lah sebab dah nak beberapa hari saja lagi kan, lebih kurang dalam 2 minggu saja lagi. Dan jangan lupa tekan button subscribe dan juga button notification itu. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. This is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.